Nak geng? Apa ni? Headsober? Ni bukan headsober ni. Okay gang, so hari ni kembali bersama Transmatic Autoband. So okay, hari ni kita ada sebiji Mini Cooper R60 Ni R60 All 4 Sebab apa All 4? Jom tunjuk kat korang. Mini Cooper ni ada dry shaft belakang Okay, so untuk Mini Cooper dia dipanggil sebagai All 4 punya sistem Okay, untuk Mercedes dia panggil 4matic, untuk BMW dia panggil X-Drive. Okay, untuk Subaru dia panggil all wheel drive punya sistem, symmetrical all wheel drive. Untuk Mini Cooper dia panggil All 4 punya sistem Dia tarik 4-4 So macam korang pernah tengok video sebelum ni, kereta ni sebelum ni datang kat kita orang dengan isu transfer board dia problem Transfer board dia kasar lah. Senang kita bawa setting tu, transfer board dia agak kasar. Okay, so itu boleh dikatakan common problem jugalah untuk model Mini Cooper yang ada 4-wheel drive ataupun All 4 lah. Untuk pengetahuan korang kat luar sana, Transmatic Autoband kita bukan buat Mercedes saja. Okay, kita fokus Mercedes, tapi kereta-kereta konti lain semua kita buat lah. Okay, BMW, Mini Cooper, Audi, Volkswagen, Porsche, Volvo, tak ada halnya. Macam customer ni, lepas dah settle dia punya isu transfer case dari tu, okay, kita dah panggil dia lagi sekali untuk datang buat full check balik lah. Dan untuk full check kali ni, customer ni pun ada komplain juga, ada bunyi. Dan bila kita check, problem tu datang daripada dia punya exhauster gang. Jom tengok exhauster dia macam mana. Okay, so ni exhauster dia yang kita dah buka itulah. Dan bila kita check ni tunjuk kat korang. Nak geng? Apa ni exhauster? Ni bukan exhauster ni. Ni lah masalah dia. Okay, untuk pengetahuan korang, kereta yang dah berusia 7 tahun ke 10 tahun, exhauster tengok exhauster ni tak ada leaking tau. Tengok tak ada leaking Bila kita tekan nampak ni. Kan dia tak naik satu. So, exhauster belakang macam ni exhauster belakang. So, exhauster belakang bila lembut dia akan menyebabkan pemanduan di highway Pemanduan di highway dia kereta terasa membuai Itu adalah simptom-simptom exhauster belakang korang macam ni dakong ataupun lembut. Dan customer ni ada komplain bawa highway kereta membuai, lepas tu ada bunyi Bunyi tu selalunya lebih kepada bush ataupun getah-getah suspension punya bahagian. Okay gang, kepada korang pengguna Continental kat luar sana, untuk pengetahuan korang, Transmatic Autoband bukan buat Mercedes je. Kita orang memang fokus Mercedes tapi semua kereta-kereta konti lain kita buat lah. Okay, BMW, Mini Cooper tak ada hal boleh buat, Volvo, Audi, Porsche, Volkswagen, group punya kereta boleh, tak ada masalah. So, kepada korang, pengguna kereta tadi kat luar sana yang berada berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya lah, boleh roger kita orang Transmatic Autoband. Kita orang buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis gang. Macam biasa, Jumaat saja tutup. Apa roger?